Di dalam musim persiapan Harimau Malaya sebelum menghadapi saingan kelayakan Piala Asia bulan 6 nanti menentang Vietnam, korang mesti ada perasan satu wajah baru yang berada di dalam kem latihan Harimau Malaya. Kepada sesiapa yang terlepas, memperkenalkan ini adalah Josh Baxter. Siapa Josh Baxter? Sejak beberapa bulan yang lalu, selepas Mark Milligan meninggalkan negara kita, jawatan asisten coach untuk membantu Harimau Malaya di bawah kendalian Peter Komolski kosong. Kini, tibalah satu watak baru iaitu Josh Baxter untuk menggalas jawatan asisten coach yang baru untuk Harimau Malaya. Josh Baxter lahir di England, memulakan karier sebagai seorang pemain bola sepak profesional di Liga Inggeris iaitu kelab Everton. Pernah bermain di USL dan juga pernah mewakili England untuk bawah 16 dan bawah 17 tahun. Bermain di posisi attacking midfield dan penampilan paling banyak dalam karier beliau sebenarnya ketika beliau berada di Sheffield United pada tahun 2012 hingga 2016. Dan selepas itu, Josh Baxter bersara pada umur 29 tahun. Agak muda kan? Aku tertanya-tanya kenapa begitu awalnya Josh Baxter ni bersara. Umur 29 tahun dah bersara. So, aku fikir antara dua sebab sahaja. Antara injured ataupun mungkin ada masalah di luar padang. Selepas menggali dan terus menggali, banyak info sebenarnya yang aku dapat. Sebenarnya pada satu ketika dahulu, semasa beliau bermain untuk Everton, Josh Baxter dianggap salah satu pemain yang sangat berbakat besar. Even dia pernah dikatakan next Rooney. Tetapi pada tahun 2009, Josh Baxter pernah ditahan kerana disyaki memiliki ganja. Tapi jangan risau, selepas itu beliau dilepaskan tanpa pertuduhan. Okey, next, sekarang topik yang lebih serius. Pada mulanya ketibaan Josh Baxter ke negara kita, sebenarnya ramai yang bertanya kenapa beliau dipilih untuk menggantikan Mark Milligan. Aku tak salahkan soalan ini timbul kerana kalau kita tengok comparison antara kerjaya Mark Milligan sebagai seorang pemain ataupun coach dibandingkan dengan Josh Baxter, sebenarnya memang sangat jauh. Dari segi pemain, Mark Milligan memang jauh lebih baik, Captain Australia senior. So aku rasa memang ketara perbezaan kat situ. Even coaching pun Mark Milligan dah pernah jaga 2-3 tim sebelum berhijrah ke Malaysia. Untuk Josh Baxter, Malaysia adalah destinasi kedua beliau selepas berkhidmat di Akademi Everton. Dari segi comparison kedua-dua coach ini, kita boleh faham kenapa adanya soalan adakah Josh Baxter ini adalah pilihan terbaik. Sebab untuk kerja assistant coach ini sebenarnya agak berat. Bukan saja membantu dalam training, malah untuk player development, untuk tactical support. Even assistant coach sebenarnya adalah calon caretaker kalau apa-apa jadi dekat head coach. So, kenapa Malaysia memilih Josh Baxter untuk menggalas tanggungjawab sebagai assistant coach? Menggunakan pengalaman beliau berkhidmat di dalam Akademi Everton daripada tahun 2021 hingga 2025 untuk membentuk ataupun scouting bakat-bakat muda, boleh membantu misi Peter Komolski untuk mencari banyak lagi bakat-bakat muda yang sama level dengan Arif Aiman. Untuk pengetahuan anda, Josh Baxter juga bukan sahaja menggalas tanggungjawab sebagai assistant coach, malah dia akan menjadi orang tengah untuk membantu Nafuzi Zain untuk membantu pasukan Harimau Malaya bawah 23. Ini untuk memastikan pembangunan pemain-pemain junior seiring dengan pembangunan pemain-pemain senior. So, apa pendapat korang tentang pelantikan Josh Baxter sebagai assistant coach Harimau Malaya yang baru?